Dulu zaman saya kalau kukur kelapa kena duduk tau. Duduk macam naik motor, duduk sideways tu. Kerak, keruk. Lepas tu dulu saya pijau-pijau mata sampai macam ni. Saya kena giling kelapa, giling cili pakai tangan. Lepas tu dulu tumbuk sambal. Apa lagi dulu gunakan orang kata bahan-bahan untuk mengukur kelapa dan sebagainya semua bahan barang lama. Bukan macam sekarang. Sekarang blender, great dia kan. Sekarang nak kelapa pun tak payah kukur. Beli dekat kedai memang dah siap kukur. Zaman saya tak ya. Saya kena jadi anak gadis yang turut taat kepada orang tua ya. Kena buat semua. Kalau nak masak tu saya kena menyediakan bahan-bahannya untuk arwah nenek saya ya. Itu saya pergi dengan Sheila Rosli dengan Syaura pergi ke Chiang Mai untuk belajar masak. Belajar laut sana, kita diarahkan untuk mengukur kelapa cara lama. Diorang dua tak boleh buat. Saya yang boleh buat sebab saya ada pengalaman tu. Jadi saya buat, saya duduk, saya buat. Saya tolong habiskan diorang punya kelapa. Dan juga ada Mak Saleh daripada Germany, saya tolong habiskan kelapa diorang. Saya yang tolong kukur sampai settle. Sebab saya akan kukur bukan sampai ke kerak ya. Kadang-kadang orang salah kukur boleh sampai ke yang warna coklat. Itu buat pahit, susah nak asingkan. Maria Tuku Sabri dah lah cantik, pandai masak, pandai kukur kelapa, pandai giling cili. Saya lah.